Babu! Hello, hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat datang ke channel Naim Joker. Yap, Alhamdulillah kali ini kita tour ataupun travel di Pulau Tiaman. Pulau Tiaman, Pulau Bebas Cukai. Trip yang pertama, air terjun. Kita dah berada di Rizab Hutan Simpan Liar Pulau Tiaman. Okey, jom kita terus lanjutnya. Bukit yang paling menjuna sekali lah kat sini. Bukit yang mencabar, tengok tu. Dia kena memerlukan motor yang betul-betul kuat. Tengok tu, kena pakai kaki tu, 3 silinder. Yang ni joki tak power. Bahaya. Okay, jalan dia memang penuh dengan cabaran. Bukit tinggi-tinggi guys. Bukit tinggi-tinggi yang ketat. Disarankan kalau siapa-siapa datang sini, kalau boleh, kalau tak ada kebakaran sangat, tak biasa bawa motor, jangan memonceng. Bahaya dia punya track dia memang menjunam. Memang pacak lah. Tengok jembatan ni sikit ada banyak jalan naik bukit ni. Banyak ada kisah tanah runtuh. Ni tengok contoh pembangunan. This my team. Jom, let's go guys. Untuk yang turun ke juara ni, belumuk tengok jalan tu hijau. Okay, be careful. Tu beginner. Dia punya fauna dia ni, tengok kayu-kayu balok dia masih lagi terjaga lah. Sebab nak kata ada pembalakan mungkin tak ada kot. Sebab payah nak keluar kayu. Tengok tu 3 meluk 4 meluk. Dia punya kayu-kayu dia memang lah. Hutan Simpan Tiaman. Sejuk. Nak pergi mandi sungai pun rasa macam tak jadi. Okay, dah sampai lah. Kita pergi waterfall lah. Mandi-mandi untuk segarkan diri. Jom. Air terjun dia ni. Track air terjun dia. Hoi, tinjau. Laju tinjau awak kerja. Okay, bunyi dah air dah. Bunyi air dia dah. Lebih kurang setengah jam dari Teket Tiaman tu. Nak datang ke air terjun juara ni. Untuk menghilangkan mabuk kita menyegarkan diri. Mandi air tawa, air bukit, air terjun. Nampak tu view. Tak adalah segah tempat kita, tapi ada. Air terjun Teket. Tak dalai pun geng. Tapi bolehlah untuk menyejukkan badan. Mandi ni pusing juara. Lepas tu mandi air laut petang ni. Dan ni mandi air laut.
Alah. Okay, alhamdulillah selesai mandi di air terjun Juara ni. Okey, sekejap lagi nak pusing kampung-kampung Juara. Ronda sekitar kampung dia. Ni lepas tu nak pergi ke Taman Laut lah, mandi laut pula. Ni kalau tengok YouTube saya yang dulu tu, saya pernah datang pusing-pusing Tiongmen ni. Ni dah 5 tahun dah. Maka 5 tahun lah saya datang pula nak tengok ada apa-apa perubahan tak. Okey, jom. Let's go. Okay, alhamdulillah selesai mandi kat air terjun tadi. Okay, kalau kita kami turun pergi pusing kampung dia lah. Tengok dia punya background kampung dia sama tak dengan 5 tahun yang dulu. 5 tahun yang lepas ada video saya tu untuk pusing-pusing Pulau Tiongmen. Okay, ni perkampungan Kampung Juara Tiongmen. Duduk dia tak ramai mana pun. Ni kalau masa saya mari dulu tak ada lagi ni. Apa benda tak tahu ni. Oh, ni TMB. Dulu ni teruk tu. Oh, jeti baru. Jom kita masuk. Dulu jeti ni teruk ni. Ferry ada masuk sini. Oh, mantap jeti ni. Kita belanja view laut sikit. Oh, geng, ni tengok geng. Oh. Ni kalau naik ferry kalau belah Juara dia mai belah ni. Jeti baru 5 tahun lepas tak ada. Ada pemancing tegar. Bijak kat mancing atas jeti ni. Kita tengok belanja. So kalau tengok zoom sikit ada orang main nucu air, nucu ombak. Dua orang. Ada nampak dah. Okay, kita pusing-pusing dalam kampung dia sikit. Lepas tu terus ke Tekek. Lepas tu pergi ke Taman Laut untuk mandi laut. Bilah pula. Orang mandi laut dulu baru air masing. Kita bahas air orang air masing dulu baru tawar. Kita air tawar dulu. Tengok Kampung Juara. Oh, dia buat romping. Banyak perubahan 5 tahun yang dulu dengan lo ni. Di kampung dia belah ni tak luas pun. Dia tak ada sekolah rasa. Sekolah dia belah Tekek tu. Sebab tadi nampak budak-budak sekolah balik. Oh, ada pejawai. Dulu tak ada pejawai ni, geng. Sudah ada lain. Ada perubahan. Oh, ni sekolah. Sekolah rendah ya ada. Sekolah menengah Melano. Baru sebut pasal sekolah. Ni sekolah. Sekolah rendah dia. Oh, ombak dia. Oh. Patut okey. Masalah tu main apa? No. Banyak perubahan daripada 5 tahun dulu ni.
Dulu tengok rumah-rumah resort tak ada lah rapat-rapat macam ni. 5 tahun geng. Sekali pilihan raya, macam-macam berubah. Oh, lu main ni. Ni resort apa ni? The Barat. The Barat Beach Resort. Oh, beach semua tengok. Oh tu. Oh, mantap. Ni barat, kalau tengok ni barat belah-belah Perancis kot. Luah kan, luah. Hampir menuju Jalan Mati. Tu situ lah yang kita Jalan Mati tu. Okey, kalau tengok video saya lepas tu, kami turun ke situ naik ke air terjun atas tu. Tapi tak naik trek ni masa menceburi. Ada kereta. Okey, kita nak pergi ke Takat. Nah, kita pergi mari laut pula. Laut sini serem tengok dalam. Okey, bukit. Bermulalah asyik memanjat bukit menuju ke Takat Tioman. Okey, jalan mencabar, menjunam. Gunakan gear rendah. Okey, dah turun terus masuk ke Berjaya, tapi kami tak masuk lah kat luar ni masa menceburi. Okey, Jati Raya terus ke Taman Laut. Cantik laut. Belah sana tadi berkucak-kucak. Belanja sikit, belanja. Oh tu. Oh, mantap. Okay, ni dah kampung Takat Tioman. Ni antara kampung utama dia lah. Mana-mana pancung-pancung. Mereka naik jeti dekat Rompeng tu, dia mari sini lah. Tengok ni bala polis dia. Pencawang. Bala polis sama macam 5 tahun dulu. Cuma cat yang baru tengok. Cat melik. Sansaka biru. Okay, kita straight ujung tu. Lepas tu ada jalan tak. Jalan tak Badidan. Siapa yang cepat dia boleh lalu. Ni tempat kami sewa motor tadi. RM50 sehari tu kan. RM50 sehari. Minyak full. Kalau dengan minyak ni warung glamour juga lah. Kalau selalu datang ke Pekendah makan kat sini lah. Okay, mana-mana mari sini tengok tu swagan. Jauhi maksiat. Kita kahwin lu, kita kahwin. Hindari penzinaan. Oh. Ni airport dia. Airport dia kecil je. Kat tempat kecil tu. Kat tempat kipah. Kat tempat kecil yang kipah. Dia ada BSN sini. Sini ada BSN. Siapa yang nak buat pinjaman. Okay, ni dia punya boot oil kampung. Musim 7 itu ramai parking atas. Ni baru bulan 1, monsun tak habis lagi.
Oh, Vespa. Kita tengok airport dia tu. Terbengkalai. Sebulan berapa kali tu. Macam kami datang tu, tengok pokok ru tepi tu, dia baru tanam 5 tahun lepas. Dia baru tanam kecil-kecil lagi. Kecil dah besar lah. 5 tahun masa berlalu. Train ni tengok dia tulis Nama laut Kampung Air Batang. Masjid ni, masjid ni. Ni masjid kecil. Itulah pada air. Masjid atas. Saya pernah pergi masjid tu. Memang syadu lah. Dia atas bukit. Jalan-jalan di Pulau Tioman bersama Naim Joker and Frank. Lepas tu sikit Taman Laut. Kedai baru ni, dulu tak kawasan ni, Family Cafe. Tiong Man. Kita masuk dulu kat replika dah. Dulu tak ada ni, saya rasa ni, tak pernah nampak ni. Kontak telefon dengan Tiong Man ni. Ni baru ni, 5 tahun yang berlalu. Tiong Man bermakna daripada burung tiong. Sekarang ni tiong dah masuk pegawai dah. Okay. Tiong Man lancung lah. Kalau mari duduk sini tak boleh adab. Kapal kapal apa tu? Bawang putih. Mantap. Kapal apa tu? Besar kapal. Besar lah, putih menyala. Ada naik merah no. Ni Taman Laut. Dulu masa mandi tak kena bayar lah, ni tak tahu lah. Tak ada orang mandi malam kot. Tak ada orang, sunyi macam kampung zombie. Sekejap lagi mandi, kita pusing sini dulu dekat Nyamatan ni. Kita pergi sampai last lepas tu mandi, hantar motor sewa, balik. Tak silap saya dulu Jambatan kayu rasa ni, tak ingat. Rasa dia bukit tu. Ni dia cross pinggir Pulau Wai. Nak tengok air ke nak tengok jalan, risau ke ni? Ni Dia batang. sana dia kata ambil kek dia. Dia batang. Dia kata ambil kek di mana? Dia batang. Ni betul. Selamat datang ke Kampung Air Batang. Mantap.
lawa kampung dia. Oh tu, rupa kapek tu. Ini dah masuk situ ni. Bisi. Oh. Pusing-pusing di Pulau Tioman ni untuk tour dan travel saja menarik. Bagi yang nak menetap tu kena mantap sikit lah fizikal. Kalau dari tanah besar tu dia lain, berbeza. Oh, angin pantai betul-betul damai geng. Kita tengok kapal kat tengah laut. Oh, mantap lawa itu ni. Oh, kita bawa snorkeling. Ada pemancing tega. Kampung Air Batang, Pulau Tioman Romping. Oh. Jom kita naik sampai habis jalan. Mandi manda, serah motor. This is Tioman, guys. Ni air ni. Ni air ni patah. Dia ada juga. Dari sungai ni dia ada juga. Sini dah ni. Oh, long time ago. Oh, lalu dalam Kedah weh. Oh. Boleh buat rumah batu pula ni kira mewah. Ha? Banyak bobor. 5 tahun. 5 tahun lagi. Bawa kami. Batang ni. Nah. Memang jalan dia lalu depan-depan rumah orang gitu lah. Kalau Kedah. Tapi yang penting tepi patah. Tepi patah sepanjang lari patah. Jelas. Inilah jalan sampai sini. Sungai Air Tabir. Atas ni dia ada jerai kot atas ni. Sungai ni dia ada jerai atas tu dia kata. Oh, tim survey kita. Okay, habis pusing Pulau Tioman. Okay, time to mandi pula. Yang mandi tadi dah kering dah. Baju mana air laut pula. Mandi air laut geng, jom. Taman laut. Taman laut. Nah ni. Time tu mandi laut.
tadi mandi waterfall. Air terjun. Ha gitu. Ni kita mandi laut pula. Sejuk pula ni. Dah kat sejuk. Nanti dia kata Oh, okey. Dah. Okey, alhamdulillah selesai mandi laut. Dekat sini dia ada sedia tandas untuk bilah apa semua. Untuk bilah-bilah tukar pakaian. Okey, ni taman laut Jabatan Laut punya. Okey. Yang terakhir sebelum meninggalkan pulau ni, nak serah balik motor sewa ni. Motor sewa yang ambil tadi. Jom. Okay, alhamdulillah selesai. Selamat. Alhamdulillah semuanya. Kita hantar motor sewa. Kalau datang Tioman boleh jumpalah berada ni. Depan sekolah. Tu. Sekolah Teket. Ni rumah dia. Dia buat sewa motor. Minyak full. Mantap. Okey, alhamdulillah untuk pengembaraan Pulau Tioman kali ini selesai. Berjaya, mantap. Okey, bot kami dah sedia dah noh. Kat sana. Jangan lupa ya, like, komen dan subscribe saya punya channel Naim Joker untuk kali ini di Pulau Tioman. Mantap. Jumpa lagi, geng. Bye.